Hari ni aku berada dekat Galing, Kuantan, Pahang. So hari ni aku nak bawa korang view rumah depan ni. Selamat datang ke episod 3 view rumah subsale di Galing, Kuantan, Pahang. Jom kita tengok apa barang free yang korang akan dapat kalau korang beli rumah ni. Ni dia punya porch. Lebih kurang boleh muat 2 biji kereta. Barang free dekat depan ni korang akan dapat ni pagar ni. Pagar ni dah cantik daripada yang lain. And tile ni pun owner dah siap buat. Jom kita tengok dalam apa barang free yang kau akan dapat kalau korang beli rumah ni. Yeah boy. Ni dia punya ruang tamu. Korang akan dapat free tile ni, kipas, lampu-lampu kecil ni semua free. Ni tingkap ni pun free. Jom kita tengok bilik bawah tangga dia. Ni bilik bawah tangga dia. Agak luas lah. Boleh korang nak letak harta karun yang lebih sikit kan. Korang akan dapat free topi tu. Tu Luffy yang tinggal kat sini. Boleh lah korang nak menyumbuk ramai-ramai pun boleh dalam ni. Ni satu lagi ruang tamu dia. Sama juga korang akan dapat tile, kipas, lampu-lampu kecil ni. Oh, ada bilik air dekat tingkat bawah dia ni. Ini pun dia dah buat baru. Semua cantik. Ni free. Banyak barang free hari ni. Ni dia punya bilik. Tingkat 1 bilik dia macam ni. Barang-barang free yang korang akan dapat ni. Kipas, tikam. Tu je lah. Luas gak bilik bawah ni. Jadi kita tengok bilik atas macam mana. Ni dia punya kitchen. Tile pun dia dah buat cantik. Ni pun free. Dua sinki free. Mana nak dapat guys. Tapi belakang ni dia dah tarik habis ni. Sekejap buka ketat juga ni. Sorry ya geng, makan masa sikit lah. Ada 2 kunci tu. Tak apa, tak payah buka belakang. Kita tengok daripada sini lah. Dia dah tarik habis kan. Terus sampai ke longkang belakang. Jom lah, kita naik atas tingkat 2. Kita tengok apa yang ada. Korang tengok ni, tangga dia pun dah cantik. Baik lah tangga dia. Terus akses ke bilik Kita pergi master bedroom dulu. Ni dia punya master bedroom. Cantik dia buat. Owner dia ni memang pandai renovate rumah. Ni free. Lampu kecil ni semua free. Tingkap pun dah cantik. Free. Dalam bilik master room dia ada toilet sekali. Free. Baik lah. Betapa banyaknya barang free untuk orang. Jom tengok bilik sebelah. Punya luas. Ni free. Apa lagi yang korang nak? Banyak barang free orang bagi. Kalau korang berminat, boleh lah beritahu lah. Ni free. Tapi ni dia punya dinding agak condong sikit Ni free. Korang jangan keluar ikut sini pula korang tengok.
So tu je lah. Rumah ni freehold, open title, ada 4 bilik, 2 bilik air, 2 tingkat. Harga dia harga dia 550k ke bawah. Kalau korang nak tahu berapa harga dia, korang boleh rujuk lah. 550k ke bawah, berapa monthly anggaran? Anggaran dia dalam 2,600 ke bawah bulanan. Tu je. Jangan lupa like, follow, share, subscribe, komen, apa lagi ya. I'll see you guys in the next video, okay?